Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Welcome back my YouTube channel. Okay geng, video kali ni saya nak pasang mini Twitter, okay, speaker dekat kereta Pro 2 Azia E ataupun Pro 2 Azia Rahma. Okay, ini dia mini Twitter dia, dan kita akan join kabel dia dekat speaker dot trim. Ni. Tapi kita akan ambil kabel daripada dalam lah. Okay, kita akan join kabel daripada dalam. Ni dia. Dan kita akan buka ni. Dan kita akan tarik kabel masuk dalam pillar ni. Dan masuk sini kabel. Okay. So pemasangan dia sangat mudah. Okay. Dan kabel yang dibagi ni pendek, dan kita akan ada buat penyambungan kabel nanti. Okay. So nanti kita akan tunjuk cara macam mana nak buat. Okay geng. So stay tune. Let's go. Okay geng, trim ni saya dah buka. Okay. Saya tak tunjuk lah cara nak buka. Okay. Sebab saya nak tunjuk warna kabel je. Okay, tu trimnya. Dan kabel Twitter tu kita akan sambung dekat kabel speaker ni lah. Okay, hitam putih. Tapi kita tak sambung kat sini lah, kita sambung daripada dalam. Saya cuma nak tahu warna kabel je. Dekat sini geng. Ni dia terletak kat sini. Kabel dia dekat bawah ni. Kabel dia bawah. Ni ada hitam putih. Kabel dia hitam putih kat sini. So kita akan sambung kat sini geng. Kita akan sambung kat sini, kita akan join kat sini, dan kita akan tarik kabel daripada dalam ni naik, dan kita akan masuk dekat filler ni. Kita buka filler ni, dan Twitter nanti dekat ujung sini lah Twitter nanti. Okay geng. So kita akan sambung daripada sini. Okay, ini kabel speaker. Ini dia dekat sini pergi atas. Okay geng. So stay tune. Okay geng, untuk speaker belah driver ni, okay, belah driver adalah putih merah. Okay, untuk sebelah driver, okay, sebelah driver dia punya kabel speaker tu hitam putih. Okay geng, so ni speaker dia, ni dia punya kabel. Ni kabel dia. So kita akan join Twitter speaker tu kat sini lah. Okay, dan kita akan tarik pergi atas. Macam biasa, bila buka, letak dekat ujung. Okay geng. Ni dia. Ini dia untuk warna kabel speaker driver punya. Putih merah untuk sebelah driver, kabel dia speaker untuk color putih hitam. Okay geng. So jom kita sambung. Okay geng. Kita akan sambung kat sini. Okay, macam saya tunjuk tadi sebelum tu. So cara nak buka dia ni senang je. Okay, first kita buka ini dulu. Buka ni benda ni just tekan je, klik ni. Okay, tekan klik kiri kanan, ada dua dia punya klip. Tekan tengah-tengah tu, pakai screwdriver, just lepas tu tarik macam ni. Ibu sama juga, tak tekan dah. Okay, tarik macam ni. Okay, dekat bawah tu ni ada nampak macam skru kan. Benda ni just pusing macam tu je, pusing dan tarik keluar. Ni pusing-pusing, lepas tu tarik keluar. Okay. Buat kerja pakai satu tangan. Okay, dah. Kita buka dah. Ni. Okay. Okay. Dah, tercabut dah. So yang ini nak buka macam mana? Kita kena tarik dulu ni dulu. Ni. Tarik dulu. Okay, kita cabut. Just tarik je. Lepas tu ini tarik macam ni. Dah macam tu je.
So kita akan sambung kat sini. Okey. Ni hitam putih kabel dia. So kita akan sambung kat situ. So kita akan buka klip ni. Klip ni buka je, tekan dan tarik keluar. Tekan dan tarik keluar. Okey. Okey geng, penyambungan kabel. Okey, kita pakai konektor ni lah. Okey, kita pakai konektor ni. Okey. Kita pakai konektor ni senang sikit. Okey, tak perlu nak potong-potong kabel buat penyambungan. Kita just klik masuk kabel kat dalam ni, lepas tu tekan flip, dah okey dah. Maksudnya dia dah connect dia tu. Lepas tu nanti kat ujung ni kita akan pakai dia punya ni, yang ini. Okey. So, jom saya tunjuk macam mana pakai benda ni. Benda ni memang senang geng, okey. Benda ni memang senang pakai semasa buat penyambungan kabel ataupun wayar, tak perlu nak potong-potong. Okey. Lagi-lagi kereta yang masih ada waranti. Okey, kita perlu buka dashboard ni. Okey, dashboard ni just senang je bukanya. Tekan kat kiri kanan ni macam ni. Tekan macam ni, lepas tu tarik. Supaya dekat ujung tu dia ada klip. Dah, macam tu je, senang. So, kita akan masuk kabel dari sini ni atas. Dan kita buka filler ni. Sebelum buka filler ni, kita buka getah dulu. Buka getah ni, baru kita buka ni. Okey. Okey geng, ni dia punya kabel. Okey, ni hitam dengan putih. Okey, yang ni. Kalau ikutkan plug tu, dia macam ni, plug tu. Plug masuk macam ni. So, kabel dia yang ini. Ni. Hitam dengan putih. So, kita akan join kat sini. Kita akan join kabel dekat sini dan tarik nanti ke atas. Okey geng. So nampak lagi jelas. Saya dah potong dia punya ni yang hitam ni. Okey. Ni kabel dia. Okey, hitam dengan putih. So kita akan buat penyambungan kat sini. Okey geng. So inilah hasilnya. Dia macam ni. Masukkan dan lepas tu tekan dia ni, tekan. Okey, tekan pakai plier macam ni. Okey, tekan kat ujung ni, so dia akan clip lah. Tu. Dia akan clip. So dalam tu dia akan macam ni. Okey, so tak perlu nak potong-potong kabel. Just pakai je konektor ni. Senang kerja. Okey, kita buka filler ni. Buka filler ni first kita kena tarik dulu ni getah dia. Okey, tarik. Okey, lepas tu dah dekat tengah-tengah ni ada klip. So, just tarik je. Tarik Okey, ni klip dia. 1, 2, 3. Dah tarik tu. Okey, tarik lepas tu just tarik macam ni. Dekat ujung dia, ni ada slot. Tarik keluar. Okey, dan kabel ni kita akan lalu daripada atas ni masuk sini. Nampak ni. Ni kabel. Okey, kita akan tarik situ. Okey, masuk sini, tarik masuk dalam. Okey geng, kabel dah masuk. Dan ini dia. Dan ini adalah kabel Twitter dan ini Twitter. Ni kabel dia. Saya akan join kat sini. Dan ini kita akan buat penyambungan dan kita akan selotip lah. Okey. Dia ada kabel dia ni, kalau nampak dia ada jalur-jalur, satu jalur ada nampak jalur hitam dan satu clear. Yang ada jalur-jalur hitam ni kita akan sambung dekat ni lah, yang ada ni yang biru, ada biru-biru ni. Yang clear ni dekat putih ni. Okey. So, jom kita buat penyambungan. So, okey geng, inilah dia penyambungan dia daripada Twitter ni, daripada mini Twitter speaker macam ni. Tapi untuk kabel asal daripada kereta ni saya buat penyambungan macam ni. Okey. So lagi memudahkan, tak perlu nak potong-potong. Okey, bagi kereta yang masih ada waranti. So benda macam ni lagi selamat lah. Okey. Okey, ini hasilnya. Kita akan tarik. Kita tarik. Kita letak ujung lah nanti. Okey, macam tu. So ni dah agak-agak potong sini, sambung kat sini.
untuk penyambungan yang ini, okey, kat sini kita akan pakai ni konektor ni. Masuk dalam ni. Lepas tu kita clip kat sini, kita tekan kat ujung ni, dah settle. Okey geng. So ni hasilnya. So kerja lagi memudahkan. Okey, just sambung kat sini nanti. Okey, ni. Kalau ada benda ni memang kerja memudahkan geng. Okey, semua ada sini saiz dia untuk potong wayar. Okey, dekat ujung ni, ni untuk clip benda ni. So memang kalau ada benda ni kerja memang memudahkan geng. Okey, saya akan letak link ni dekat video nanti. Okey geng, so kabel dah pasang, semua dah pasang. So kita akan pasang balik lah tempat asal dia kat sini. Ni. Okey, dan bila dah pasang nanti kita try on tak on. Okey geng, kabel dah pasang dah, semua dah buat penyambungan dah. Saya pun dah pasang clip dia dah. Okey. So untuk kabel hitam ni, yang hitam ni saya masukkan untuk jalur biru ni, yang ada jalur biru ni. Yang putih ni dekat kabel putih lah. So kita akan masuk kat sini balik, kita akan cucuk dan kita try on tak on. Okey geng. Dengar. Okey, berjaya. Dah ada bunyi dah tu. Alright. So ini dia. Mana? Dekat bawah. Ni dia. Ni kabelnya. Okey, ini dia punya soket dia lah. Kita dah pasang, dah try, dah on. So berjaya, berbunyi. So kita akan pasang pula sebelah driver pula. Okey geng, so pillar ni kita pasang balik. Nampak dua klip tu kat ujung tu. Dia punya ni just masukkan balik kat lubang dia yang asal. Masukkan. Okey. So kabel kat ujung macam ni lah. Macam tu. So nanti kita akan letak double tap sebab dia ada bagi double tap dia ni. Dia ada bagi double tap dia ni. Ni double tap dia ni. Double tap dia bagi ni. So kita akan tampal kat bawah, tampal kat situ. So dah masuk macam tu, dah masuk lubang dia. Okey. Nampak dia punya klip tu, tekan je balik. Tekan. Dekat ujung pun tekan. Okey. Dah masuk. Lepas tu getah ni, yang ni kita masukkan balik sampailah ujung. Okey, nak pasang getah ni pintu ni. Okey, first pasang mana dulu? First pasang depan ni dulu. Okey, bagi masuk depan dulu ni, baru masuk yang dekat ni, tengah-tengah ni. Okey, masuk macam tu. Dah settle. Dah kemas. Okey. So, jom kita buat dekat sebelah pula, sebelah sana. Okey geng, nak pasang benda ni balik. Okey. Ni first kita pasang mana dulu? First yang ini dulu. Okey, yang ini dulu. Nak pasang dia senang je. Okey, kita masukkan dulu, buka dulu ni. Buka yang ini. Tarik. Masukkan dulu ni. Masuk macam tu. Lepas tu tekan balik yang ini. Okey, dah masuk dah tu. Kat ujung dia ni ada lock. Okey, macam tu. So yang ini dah, yang ini lagi, yang ini pula, yang ini kat bawah, dekat atas dia macam ni. Dia macam ni. Pasang balik benda ni. Okey, ambil klip ni, ambil klip dia balik, buka macam tu. Klip dia macam ni kan. Asal dia macam ni. Asal dia macam ni. Klip ni buat macam ni je, tarik atas macam ni. Okey, so masuk lubang tu, lepas tu tekan. Okey,
Lepas tu tekan. Okey, yang dekat bawah ni, yang ini, mari saya tunjuk. Dekat bawah ni, mana ni? Sekejap, ni bawah ni. Sekejap nampak ada lubang tu kan. Nampak dia macam ada nut tu kan. Okey, masuk macam tu. Tengok nut tu. Mana nut tu? Dah masuk, pusing-pusing je. Dah settle. So macam tu je. Okay, dashboard ni pula nampak tu dekat ujung tu dia punya clip kan. Dan tekan je, masuk. Dekat ujung pun sama, dekat sini pun sama, tekan masuk dalam. Lepas tu tolak. Okay, barang yang banyak ni abaikan. Dah settle. So next, okay, bahagian belah driver pula. Okay, belah driver ni tak perlu nak buka benda ni. Dia punya cover ni tak perlu buka sebab benda ni boleh capai. Okay, just buka klip ini dia geng. Ni dia punya wayar dia. Okay, ini kabel dia daripada speaker. Speaker daripada door trim. Okay, speaker daripada pintu. Ni dia, merah putih. Kita just tarik keluar. Okay, ni dia, tarik keluar. So kita akan join kabel daripada sini lah, macam tadi yang kita buat sebelah sana tadi. Okay, so senang sikit. Alright, cuma nanti nak buka filler ni lah. Okay, nak buka filler ni untuk masukkan kabel. Okay, buka filler pun sama juga macam sebelah tu. Okay, dan kita akan letak kat sini speaker tu, mini tweeter speaker tu. Alright. Okay geng, filler dah buka. Okay, getah pun dah buka. Okay, buka dia lebih kurang sama je kat sana. Okay, buka dia. First buka getah ni dulu, baru buka filler ni. Tarik 1 2 3, dah tarik dia punya keluar, dia punya clip tu, baru tarik cabut ke atas. Okay, so ni kabel saya masukkan daripada atas. Okay, ni dan turun ke bawah lah. So kita akan sambung. Okay, mini tweeter speaker kat sini. Okay, dan nanti dah sambung, kita akan potong, baru kita sambung dekat kabel yang speaker ni punya, daripada pintu punya speaker. Ok geng, penyambungan belah driver ni okay, sama dengan sebelah driver yang saya pasang tadi. Ok, yang ada jalur biru ni, ok, saya sambung dengan yang ada jalur hitam ni. Ok, yang putih dengan yang clear. Ok geng, alright, jom kita pasang dekat bawah pula. Dia punya clip di bawah ni, yang ini. So dah pasang clip, baru kita buat connection. Okay geng, so inilah penyambungan dia. Dan ni dia punya connector, kita sambung. So kita akan sambung. Okay, yang jalur ada jalur biru ni pergi merah, yang putih ni pergi putih. Okay, untuk bahagian depan lah. Okay, dekat sana pun sama lah. Okay, dekat sana jalur biru, hitam, putih, putih. Okay, untuk driver merah, jalur biru, putih dengan putih. Ok geng, jom kita sambung dan kita on tak on. Sangat mudah geng nak masuk kabel ni, sebab ruang di kat dalam ni memang luas. Ok, just masuk tangan daripada bawah, lepas tu tarik. Daripada atas pun boleh, turunkan kabel, memang senang, tak susah. Ok, dah pasang dah. Ok, dah cucuk dekat soket asal dia. So jom kita try on. Ok geng, so berbunyi, so on. Mantap. Ok geng, so macam itulah penyambungan dia. Senang sangat. Ok, so jumpa next video geng. Ok, assalamualaikum, bye bye. Untuk depan ni, getah ni, ok, pasang depan dulu. Dah masuk, baru kita pasang dekat tengah-tengah ni. Ok,